ini tanah reserve. Okey, reserve Sungai Kelang Ini tanah reserve. Tapi saya tak tahu macam mana tanah reserve tu dia boleh buat besi buruk. Malaya, Malaya, bersama kita bangkit suara. Beginilah keadaan sebenar di sebuah kawasan yang dinamakan Kampung Tanjung Syawal, Kelang. Apa yang direkap dalam video oleh aktivis tempatan Mr. Logas 11 Kelang bukanlah cerita dongeng atau edit semata-mata. Ini realiti depan mata. Di sinilah kelihatan satu kawasan yang dah jadi macam tapak besi buruk haram, dibina oleh sekumpulan warga Rohingya tanpa sebarang dokumen sah di atas tanah reserve kerajaan. Bayangkan tanah kerajaan yang sepatutnya dijaga rapi dah bertukar jadi pusat besi buruk mini. Ada longgokan besi terpakai, kendaan potong, sepihan logam dan pelbagai sisa yang jelas mencacatkan pemandangan kawasan itu. Tapi yang paling menarik, semuanya dibiarkan tanpa sebarang tindakan, macam tak ada siapa yang peduli. Macam kawasan tu milik diorang pula. Warga tempatan hanya mampu tengok, sedangkan kalau rakyat Malaysia sendiri buat benda macam ni, baru nak pacak satu kemah pun belum sebab siap. Dah kena serbu peguam kuasa. Tapi bila melibatkan pendatang tanpa izin yang hanya berpegang kepada kad UNSCR, terus jadi isu sensitif. Macam ada lesen ajaib yang buat sesetengah pihak takut nak sentuh. Persoalan besar di sini, kenapa warga asing yang tak ada dokumen boleh berani-berani dirikan tempat tinggal dan tapak besi buruk secara terbuka? Apa status tanah tu? Dan yang paling pelik, kenapa tak ada tindakan daripada mana-mana pihak berkuasa? Kawasan ini bukan kawasan terpencil pun. Ia masih dalam lingkungan Bandar Kelang. Tapi dari rupa persekitaran tu, jelas nampak macam dah jadi mini kampung bebas undang-undang. Macam ada dua dunia dalam satu negara. Satu untuk rakyat tempatannya kena ikut undang-undang, satu lagi untuk pendatang asing yang boleh buat apa dia suka. Sedihnya keadaan ini bukan kes pertama. Dah banyak kali rakyat tempatan rakam dan lapor. Tapi setiap kali isu sama berulang. Bila melibatkan warga asing yang pegang kad UNSCR, senyap. Bila rakyat tempatan salah sikit, terus kena saman. Ini yang buat orang marah. Apa yang lebih membimbangkan, bahan-bahan besi buruk dan potongan kenderaan terpakai yang dikumpul tu boleh jadi risiko keselamatan dan pencemaran. Longgokan besi karat boleh tarik nyamuk Aedes, jadi tempat ular menyorok. Dan paling bahaya, boleh jadi tempat bahan mudah terbakar. Tapi semua ini nampak macam tak jadi isu langsung bila melibatkan kumpulan tu. Mr. Logas sendiri dalam perkongsian video dia tunjuk dengan jelas keadaan kawasan tu. Ada beberapa pondok, timbunan besi dan aktiviti yang memang nampak aktif. Tak ada sebarang tanda lesen, tak ada papan tanda perniagaan. Tapi operasi tetap jalan. Jadi, adakah kita sekarang hidup dalam situasi siapa berani dia yang punya? Ini bukan soal bangsa, bukan soal agama. Ini soal penguatkuasaan yang nampak berat sebelah. Kalau undang-undang hanya kuat pada rakyat sendiri tapi lembik pada pendatang, lama-lama rakyat sendiri hilang hormat pada sistem. Rakyat Malhain tak minta lebih pun, cuma minta keadilan dan tindakan tegas tanpa belas kasih. Kalau salah, ambil tindakan. Kalau tanah tu bukan untuk diduduki kosongkan. Kalau nak berniaga, mohon lesen macam semua orang lain. Itu kalau dapat. Sebab bila dibiarkan, yang rugi bukan saja kerajaan, tapi juga rakyat sekeliling. Kawasan jadi kotor, nilai tanah jatuh, keselamatan pun terancam. Lagi-lagi bila kawasan tu dekat dengan penempatan penduduk tempatan. Bayangkan anak-anak lalu di situ hari-hari nampak longgokan besi, kenderaan potong dan orang asing yang bebas bergerak tanpa kawalan. Adakah undang-undang negara ini dah jadi bahan lawak? Sebab dari apa yang rakyat nampak, pendatang tanpa dokumen lebih berani daripada rakyat sendiri. Wahai pihak berkuasa, jangan tunggu sampai benda ini viral baru nak turut. Orang kampung nak bagi amaran. Video ini bukti jelas. Jangan biar satu kampung jadi markas besi buruk haram. Bertindaklah sebelum rakyat hilang sabar sepenuhnya. Okey, semua orang dengar. Okey. Ini satu besi buruk yang Rohingya buka dekat ini tempat apa ni? Sungai Pinang ni. Okey. Ini tanah reserve. Okey, reserve Sungai Kelang Ini tanah reserve. Tapi saya tak tahu macam mana tanah reserve tu dia boleh buat besi buruk. Okey, banyak kereta potong ada sini, banyaklah barang dia. Okey, okey, banyak. Apa-apa ada sini dalam ni? Ini lori dia, lori sini punya. Ada berapa biji? Ada berapa biji? 30-40 biji ada. Bukan, lori ada berapa biji? Lori ada 3 biji. Okey, lagi? Kembara satu, itu kembara satu. Okey, lagi? Besi buruk. Ini besi buruk dalam tempat reserve. Tanah reserve. Okey, lagi mana?
Dia tak payah bayar apa-apalah. Dia kira free saja boleh duduk. Ini tanah reserve. Dia pakai tempat ni macam ni. Tak bayar, tak ada apa. Hui, belah ayam lagi. Apalah ni? Apa ni semua? Belakang ada bersih burung lagi. Macam ni ke? Dia orang buat. Si ya. Yang belakang lagi sebelum lagi kan? You ambil ni video. Tak ada buat kerja ke? Ini ambil ni video. Jangan live kasi burung. Jangan berhenti ya. Live jangan berhenti Tengok sampah dah. Ilah ya Allah. Mana ni? Nama dia apa? Husin. Mesin mana? Okey. Ya Allah, sampah. Tembaga? Ada tembaga? Ada apa? Ya. Ni semua apa ni? Oh, ni apa ni? Yo, ni kilang mana dia pecah ni? Okey, ni ada barang-barang kilang. Woi. Itu mana suara ni? Okey, ini orang cepat jaga. Ya, bos. Hello? Hello? Bos, saya punya budak ada naik motor kan? Naik motor, saya call dia sekarang. Apa ni bang? Nombor motor. Ni tengok. Motor nombor pun buka-buka. WTW 5014. Tapi tak ada. Okey, apa ini? Semua tangan semua habis. Lagi. Tempat ni sudah berkotor lagi. Terlalu kotor. Lagi? Tengok bodi motor ada kat belakang. Mari kedai. Bang, berbau bang. Bau busuk lalat no. Dia fikir sini. Apa ini? Gatal ni. Ya. Okey, macam ni lah tempat ni. Berapa ni? Bang, body motor mana? Apa ni bang? Ada lagi. Semua kawasan dia je. Macam ni pun boleh jadi ya bang. Kita duduk sini nak dapatkan satu tempat berapa susah. Tapi tengok, ini semua tersalah. Mana? Kunci pun tak ada apa. Panggil dia. Motor saya 36. Banyak bang motor sini. Okey boleh. Banyak kereta. Tengok sisi pun dah hutan bang. Ya. Okey, abang tengok ni semua. Okey. Okey, ini video pertama. Okey.